ruangan komen. Okey. So teman-puan, kita tak nak lengahkan masa lah untuk sesi petang ni teman-puan. Kalau teman-puan nampak kan tajuk kita kat luar apa? Kalau kat kita punya tajuk ni kita tulis dada sempit tanda jantung. So yang mana teman-puan tanda jantung, kita dada sempit tanda jantung. So kita nak fokus, actually tema kita nak fokus berkenaan tanda-tanda awal masalah jantung yang mungkin ramai abaikan lah. Sebab apa kita kata untuk sesi petang ni saya tak nak kongsi simptom yang berat-berat tau tuan-puan. Saya tak nak kongsi simptom yang berat-berat, tapi saya just nak mention berkenaan dengan tanda-tanda awal yang kita nampak remeh tapi actually sebenarnya dia boleh menunjuk kepada masalah jantung lah. Okey. So, topik kita hari ni kita nak fokus berkenaan tanda-tanda awal sakit jantung yang mungkin ramai abaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, based on kepada pengalaman kita lah. Ini kita boleh cakap based on kita punya pengalaman, tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan kebanyakan pasien yang datang ke klinik pakar jantung